Kenapa ramai pelajar universiti sentiasa pokai walaupun baru hujung bulan? Dan kenapa ada pelajar lain yang boleh simpan RM5,000 hingga RM10,000 sebelum mereka habis belajar? Jawapannya ada pada satu grad emas. Kebanyakan pelajar tak ada disiplin keuangan. Gaji part-time habis untuk makan luar dan enjoy sana sini. Duit pula makin susut, harga barang makin naik dan bila emergency berlaku, tak ada simpanan. Nak bayar yuran pun terpaksa pinjam sana sini. Sebab itulah ramai pelajar bijak mula simpan satu grad emas setiap bulan. Pertama, emas ini melatih disiplin. Dengan RM100 sebulan, dah cukup untuk mereka mula konsisten menabung. Yang kedua, emas ini kalis inflasi. Duit kita makin susut nilai, tapi emas kekal kukuh dan naik dalam jangka masa panjang. Ialah penyelamat bila harga barang makin melambung. Ketiga, emas ini senang untuk dicairkan. Kalau emergency untuk bayar yuran, ataupun rawatan, ataupun assignment project, emas boleh dijual tanpa proses yang rumit macam kita buat pinjaman bank. Yang keempat, modal dia sangatlah rendah. Tak perlu ribuan ringgit macam kita main saham ataupun hartanah. RM100 pun dah boleh mula menabung melalui akaun emas gap. Yang kelima, emas adalah aset fizikal milik sendiri. Tak jatuh bankrupt kalau syarikat tutup dan tak terpengaruh dengan pasaran saham. Jadi kalau Fiza boleh beri satu nasihat kepada pelajar universiti, mulakan simpan satu grad emas sekarang, tabiat kecil hari ini boleh jadi simpanan besar bila kita habis belajar nanti. So kalau ada pelajar universiti ataupun ada anak yang sedang belajar dan nak mula simpan emas dengan cara yang paling mudah, paling murah dan patut syariah, boleh isi berasiap dekat bawah tu untuk Fiza bantu cara jual beli emas bersama Public Gold.